Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW kata, nak jaga Islam, badiru bil a'mal. Hampa kena gelut, kena cepat, jangan tangguh dalam buat amal kebaikan. Pasal apa? Pasal Nabi kata kita tak tahu bila nak main fitnah. Hari ini kita happy, kita tak tahu tuan-tuan, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan kita sedih. Atas sebab yang berbagai-bagai, Tuhan boleh bagi kesedihan dekat kita. Atas sebab itu maka Nabi SAW kata, badiru bil a'mal. Cepat buat amal kebaikan, cepat, jangan tangguh. Pasal kita tak tahu apa fitnah yang akan main dekat kita. Ini fitnah yang disebutkan di dalam hadis Nabi, bila Nabi kata badiru bil a'mal fitanan. Bersegeralah kamu buat amal kerana takut berlakunya fitnah. Apa maksud fitnah di dalam hadis ini? Maksud dia ialah satu benda, bencana, malapetaka yang boleh merosakkan iman kita. Fitnah akidah ini yang paling dahsyat sekali. Fitnah yang melibatkan agama dan akidah yang boleh menyebabkan kita tersasar daripada jalan kebenaran. Akhirnya kita hilang arah tujuan, kita tak tahu mana kita nak pergi. Dan Nabi SAW kata, fitnah ni bila dia mai ka qita'il lailil muzlim, dia jadikan manusia ni seperti duduk di dalam malam yang gelap gelita. Qita' ni maksud dia putih. Duduk dalam keadaan tak tahu hak mana betul, hak mana tak betul, tak tahu hak mana hak, yang mana batil. Pada waktu itu manusia ni jadi tenggelam punca, jadi tak tahu, jadi macam orang lemah. Manusia ni bila dia duduk dalam kegelapan, dalam kejahilan, di dalam kebingungan, dia tak tahu ni hak mana betul, hak mana salah ni, dia mencapai ikut dana. Dahsyatnya suasana fitnah yang dikatakan fitnah akhir zaman ini. Nabi kata apa? Teruskan dengan buat kerja-kerja baik. Benda-benda yang bersabit daripada Quran, bersabit daripada hadis Nabi SAW, yang benda sudah terang, jelas akan kebenaran dia, buat terus. Sehingga kan Nabi kata apa? Fitnah yang dahsyat ni, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia akan sampai ke tahap dia jual agama kerana nak mengambil senang dunia. Dinarnya berapa? Din ataupun nar. Dinar dirham ni duit. Dinar tu din dengan nar. Kalau kita guna duit tu dengan cara yang betul, dia membawa kita kepada din, kepada agama yang baik. Kita silap, kita misuse duit tu, dia bawa kepada nar, dia menghumban kita ke neraka.